Guys, okay, sekarang ni saya berada di Balok Center. Okay, ramai dia tanya saya, bos, kedai motor dekat Balok Center tu kedai awak ke? Ya, ini cawangan Multi X Motor. Kedai saya juga dekat Balok Center. Kalau korang nampak Mr. DIY, okay, kamera pergi sana. Mr. DIY ya. Okay, korang confirm nampak kedai saya. Signboard Honda. Okay, jom kita masuk tengok motor apa ada dalam kedai saya. Let's go. Okay, dekat cawangan Balok Center ni, kami bukan sahaja jual motor Honda tapi kami ada motor lain juga. Okay, korang nampak ni. Ini adalah SYM Naga 155cc. Kalau korang nak cari motor harga bawah 10,000, okay, ini ADV lah. ADV Special Edition. Warna grey Special Edition SE. Ni Wario 125. Ini tengah buat promosi dah, Wario 125. Lagi yang ini. Kalau korang nak cari motor yang murah, ini 4,000 ke bawah, tak sampai 4,000 on the road dah harga. Ini adalah Avetta DY 115. Ini bentuk dia macam EX5. Ramai dia nak cari motor macam EX5, tapi EX5 dia tak ada keluar dah, tak ada production dah daripada kilang. Jadi Avetta ni dia bentuk ala-ala EX5. Sebab ramai dia beli motor ni sebab dia nak beli motor macam EX5 lah. Jadi dia orang jadi beli motor ni. Benelli Panaria, harga cash bawah 8,000 ni. On the road, warna putih. Customer dia dah ini customer dia dah beri dah, tunggu keluar saja, tunggu daftar motor saja. Kalau korang nak cari motor macam ni, boleh, kami pun ada motor macam ni. So yang selain daripada 3 model tu, kami semua Honda lah dekat sini, tapi tak banyak sebab saya belum tepak stok lagi dalam kedai ni. Nama dia Farah. Dia adalah saya punya sales advisor dekat kedai motor Balok Center. Saya nak tanya dia 4 soalan hari ni. Soalan pertama, Farah, saya pun lupa soalan tu. Orang suatu kan, otak dia tak boleh ingat soalan. Okey, soalan pertama, Farah. Berapa lama awak sudah kerja dekat sini? Saya kerja dah setahun lebih. Bukan 2 tahun? Setahun lebih saya rasa, bos. Tak sampai 2 lagi. Tak sampai 2. Okey, soalan kedua. Ramai dia tahu tak ada kedai motor dekat sini? Kalau ikutkan, bos, ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu sebab diorang ingat ni kedai baru. Okey, macam ni. Saya ceritakan sikit. Dulu memang kedai ni dah buka 2 tahun lebih. Okay, dulu kita kedai separuh saja. Kalau korang pernah tengok video saya sebelum ni, separuh maksudnya kita ada partition dengan sini. Lepas tu penyewa sebelah ni dia dah pindah ke tempat lain. Jadi kita ambil je satu lot kedai. Jadi satu lot kedai lepas kita ambil, kita buat renovation lah. Bagi dia cantik sikit, kita ada aircon kat sini, lampu yang canggih. Jadi kalau korang duduk dekat Balok ataupun korang duduk dekat Kemaman, sebab ramai Kemaman dia datang sini beli motor dengan kami. Sebab Kemaman datang Balok tak jauh kan. Soalan ketiga, biasa free gift apanya kita bagi customer? Farah, you bagi customer free gift apa? Kalau customer dia beli motor dengan awak? Biasa saya bagi helmet, baju hujan dengan disc lock. Lepas tu kita ada bagi satu special jersey. Tapi ni limited tau. Ni dah tak banyak stok. Tinggal berapa helai je lagi. Tinggal 4 helai? Okay, Farah boleh tunjuk. Kamera tunjuk kita tak ada tipu tinggal 4 helai saja. Tinggal 4 helai saja. Tinggal 4 helai je. Yang last 4 helai, kalau dah dapat minta maaf lah. Ini last siapa cepat dia dapat. Ini untuk setiap pembelian motosikal. Kalau servis minta maaf tak ada. Sebab ramai dia ingat servis motor ada dapat. Tak. Untuk setiap pembelian motosikal dengan Multi X Motor akan dapat baju ini. Sehelai sahaja. Okay. Jadi siapa cepat dia dapatlah. Soalan terakhir, kenapa perlu beli motor dengan Multi X Motor? Sebab kita dekat Multi X Motor kita ada pusat servis. So kalau motor korang rosak, korang nak nak repair ke, nak spare part ke, kita ada. Sebab kita ada pusat servis. Sebab macam ni, dalam area Kuantan ataupun area tempat lain, memang banyak kedai motor. Kuantan dalam area Kuantan memang banyak kedai motor, tapi kedai motor kebanyakan dia tak ada pusat servis. Sebab pusat servis ni kebiasaan dia memang kos tinggi lah. Sebab kena ada foreman ke, kena ada service advisor, kena ada orang jaga spare part. So kita kena beli special tools lagi. Jadi kebanyakan kedai motor dia tak akan buka pusat servis. Itu jadi masalah. Sebab dulu saya dah ramai customer datang kedai saya, dia complain lah. Dia beli dengan kedai motor Kuantan juga yang tak ada pusat servis, datang kedai saya, dia kata nak repair sebab motor dia dah rosak lepas beli motor dengan kedai motor yang tak ada pusat servis. Jadi customer dia bising lah. Saya cakap minta maaf cik, sebab kedai tu memang tak ada pusat servis. Jadi kedai dia tak akan ambil tanggungjawab lepas beli motor dengan kedai motor yang tak ada pusat servis. Guys, ini yang sangat penting. Sebab kedai saya bukan setakatkan motor saja, kedai saya ada pusat servis. Jadi kalau customer dia beli motor dengan saya ataupun tim saya, kalau motor ada masalah, korang boleh datang kedai saya dengan tim saya
janji kami akan bertanggungjawab sepenuhnya. Ini saya tak akan lari punya sebab saya sentiasa dekat kedai saya dekat HQ Jalan Berserah. Okay, yang mana duduk dekat Kemaman, Balok, Sungai Ular ataupun Taman Tas. Korang boleh datang kedai saya dekat Balok Center sebarisan dengan Mr. DIY. Okay, korang boleh datang kedai tengok motor pun boleh, nak sembang dengan sales saya, nama dia Farah. Okay, dia akan uruskan yang mana nak cari motor, nak beli motor, dia akan uruskan semualah. Kita jumpa nanti. See you guys.